Dekat pedalaman Sarawak ni, tersembunyi satu kawasan yang dianggap antara keajaiban geologi dunia. Sini, geng Geo nak story. Nama dia Gunung Mulu. Gunung Mulu ni bukan sekadar gunung, tapi gunung ni adalah sebahagian daripada Gunung Mulu National Park, tapak UNESCO World Heritage Site sejak tahun 2000. Dari sudut geologi, kawasan ini didominasi oleh batuan batu kapur limestone yang terbentuk lebih 400 juta tahun dulu. Apabila hujan beresit semula jadi meresap masuk ke dalam batuan ni selama berjuta-juta tahun, ia menghakis dan membentuk sistem gua yang sangat kompleks. Hasilnya, Gunung Mulu memiliki sistem gua terbesar dan terpanjang di dunia. Antaranya ialah Sarawak Chamber, iaitu ruang gua tertutup terbesar di dunia. Cukup besar untuk memuatkan 40 pesawat Boeing 747 tanpa bertindih. Satu lagi, Deer Cave, salah satu laluan gua terbesar di dunia, terkenal dengan fenomena jutaan kelawar keluar serentak setiap petang. Selain geologi, Mulu juga adalah hotspot biodiversity. Hutan hujan tropikal kat sini menjadi rumah kepada ribuan spesies flora dan fauna, termasuk yang endemik dan terancam. Gunung Mulu ni membuktikan bahawa kekuatan alam bukan selalu datang dalam bentuk letusan ataupun gempa je, tapi ada yang terbina perlahan-lahan, senyap tapi luar biasa selama ratusan juta tahun. Ini bukan sekadar gunung, tapi inilah adalah arkib semula jadi bumi tersimpan kemas di negeri Sarawak. Dapat something.